kaki bengkak, patut tuam ais ke tuam panas? Jangan silap tau. Tonton video ni sampai habis. Kalau kaki baru bengkak, contohnya lepas terjatuh, terseliur, terhentak, tuam ais dulu. Tuam ais dibantu kurangkan bengkak, radang dan rasa berdenyut. Tapi kalau kaki bengkak yang dah lama, jenis lenguh bertahun, cepat rasa berat, kebas ataupun penat, tuam panas lebih sesuai. Dibantu rilekskan otot dan lancarkan aliran darah. Tapi honestly, takkanlah hari-hari nak tuam panas kan? Sebab tu, lebih mudah pakai Alora. Alora dibantu lancarkan peredaran darah. Pakai je, kaki rasa ringan, bengkak pun kurang. Kalau kaki kerap bengkak tanpa cedera, itu bukan masalah ais ataupun panas. Tapi itu masalah peredaran darah. So, kalau nak cuba Alora yang jauh lebih mudah, boleh cepat-cepat DM Nur ya. Kontak Nur segera di sini ya.